UP_TVET bila keluar result. Okey, untuk makluman anda, yang ini boleh katakan ramai yang tak tahu lagi bila UP_TVET ni keluar. So, kepada anda yang belum follow saya, tolong follow saya. Basically, saya dah share dah tarikh-tarikh penting, terutamanya berkaitan dengan UP_TVET. Kongsikan video ini tuan-puan dan save video ini supaya anda tahu bila tarikh UP_TVET keluar dan macam mana untuk anda tahu nak semak tawaran yang diterima di UP_TVET. Okey, dan komen kat ruangan komen. Adakah anda antara yang dah dapat tawaran dengan UP_TVET? Kalau dah, tolong kongsikan dekat ruangan komen supaya adik-adik kita yang tengok video ini terinspirasi dan tahu macam mana nak pergi dekat UP_TVET untuk tengok tawaran yang diterima. Okey, untuk makluman anda, sekiranya anda nak tahu tarikh untuk UP_TVET adalah pada 11 hingga 20 Jun. 11 hingga 20 Jun adalah tempoh untuk anda menerima tawaran. 13 hingga 20 Jun adalah tempoh untuk anda setuju terima tawaran daripada institusi latihan kemahiran. So, macam mana untuk anda nak cek anda dah terima ataupun tidak? Apa yang anda perlu buat adalah anda pergi dekat UP_TVET tempat yang anda mohon program tersebut. Anda login seperti biasa. Dan apa yang anda perlu buat adalah anda pergi dekat bahagian permohonan dan anda cek permohonan yang anda dah buat pada tempoh hari. Dan ketika itu anda tengok dekat bahagian kiri sekali. Dekat bahagian kiri sekali itu akan ada tunjukkan kepada anda adakah anda menerima tawaran mana-mana institusi. Dan selepas itu kalau sekiranya anda diterima, anda tolong klik dekat bahagian slip tawaran yang telah ditawarkan kepada anda dan anda tekan. Dan anda pastikan kalau anda betul-betul nak buat keputusan untuk masuk dalam program tersebut, anda klik setuju terima. Dan anda akan dapat slip tawaran yang telah akan diberikan oleh pihak institusi. Don, tolong bantu saya tuan-puan. Sebab boleh katakan UP_TVET tak lama lagi akan tutup pada 15 Jun ini. Dan kepada adik-adik kita yang sekarang ini mungkin yang dah tengok video saya boleh tahu diorang tak boleh mengharapkan kepada UPU sebab UPU akan keluar pada 16 Jun. Dan pastikan anda apply dekat mana-mana platform institusi lain untuk anda dapat tawaran mana-mana institusi untuk anda sambung belajar.